Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak cerita tentang kos servis berdasarkan permintaan daripada korang. Ini adalah first time kot kita orang buat cerita kos servis pasal kereta elektrik. Yelah, kereta EV kan, mana ada minyak hitam, mana ada oil filter, apa yang kena servis. So mungkin untuk video kos servis yang pertama kot kita orang buat pasal kereta EV. Dan kereta EV yang abang masukkan itu adalah Proton eMAS 7. Yes, kita nak cerita berapakah gaji minimum untuk layak untuk kau buat loan, berapakah bayaran bulanan, berapakah anggaran kadar interest, dan lebih penting adalah betul ke guna kereta EV ni tak payah servis ataupun kos servis dia lagi jimat berbanding daripada kereta ICE ataupun kereta petrol. Semua ini yang kita akan jawabkan dalam video ini. So bagi korang yang mungkin dah beli kereta EV ataupun apa-apa EV lah, yang tak tahu pasal ni, mungkin boleh tengok sampai habis, ataupun geng-geng baik beli, geng-geng yang ni, sila masuk. Komen ramai-ramai. Tapi tolonglah yang tak subscribe lagi, tolonglah kita subscribe. Tolonglah follow jugalah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok. Pandai laju. Jom. Okay, so first kita akan cerita dululah berapakah gaji minimum yang layak untuk kau beli Proton eMAS 7. Tapi kita cerita dulu tentang Proton eMAS 7. Untuk Malaysia ada dua spek. Dia ada versi Prime yang paling low spek, dan juga dia ada versi Premium. Dan kalau ikutkan dari segi harga dia, start daripada 109,800 untuk Prime dan juga 123,800 untuk versi Premium. Tapi ingat lagi tak? Masa awal-awal launch itu, Proton kata untuk 3,000 owner pertama akan dapat diskaun 4,000. Lepas tu tup. Okey, memandangkan kereta kita ramai demand, kita continue kepada 6,000. Ingat tak? Ya, masih lagi valid 4,000. Okey, jadi kita dah buatkan calculation bagi korang berdasarkan down payment 10% dan juga kadar interest kita ambil 2.5%. Berapakah kadar bulanan yang korang kena bayar kalau kau beli Proton eMAS 7? So harga ni kita dah potong 4,000 tau. So andai kata kalau masa kau tonton video ni 4,000 dah tak ada, yang ni dia akan slightly lari sedikit lah. Berdasarkan dengan down payment 10%, interest 2.5 tinggi tau. Average boleh dapat 1.98 until 2.66. Benda tu kau boleh dapat berdasarkan skor kredit. Jangan bandingkan kenapa dia rendah, kenapa aku tinggi. Skor kredit berbeza buat setiap orang. Itu perbezaan yang kau kena tahu. So monthly payment yang korang kena bayar kalau kau buat loan 9 tahun, sebulan yang kau kena bayar adalah RM1,082. Dan kalau kau nak lagi range yang lagi panjang, nak ada sunroof, nak ada power boot dan sebagainya, monthly yang kau kena bayar adalah RM1,214. Andai kata pula, bang, aku banyak duit bang, gaji aku tak habis lagi 2 bulan lepas, kalau aku nak ambil 7 tahun boleh tak? Boleh. Berapa pula 7 tahun? Kalau untuk 7 tahun, pengiraan yang sama juga, 10% down payment, 2.5% interest, 7 tahun, monthly payment untuk Prime adalah RM1,334, dan untuk versi Premium adalah RM1,498. Ya, tak banyak beza pun, 7 dengan 9 tahun. So, berapa pula gaji minima untuk melayakkan kau beli Proton eMAS 7? Sebenarnya, gaji minima tak tinggi. Berdasarkan kita dah tanya kepada sale advisor, kita tanya, bang, berapa gaji minimum yang layak beli Proton eMAS 7? Dia kata, abang ada gaji bersih dalam 2,500 boleh dapat lah. Monthly kau nak bayar 1,000 lebih kot. Memang betul, loan memang boleh lepas, tapi bagi aku tak selamat lah. Better kau gaji 4,000 ke 5,000 ke, barulah best. Tapi hakikatnya, yes, 2,500 gaji bersih, kau dah layak, kau dah boleh beli dah. Dan biasanya untuk orang beli kereta EV ni, jaranglah first user. Sekarang ni kita nak cerita tentang cost service. Macam abang kata kan, EV kot, kau nak service apa, tak ada minyak hitam. Tetapi ini adalah beberapa benda yang kau wajib tukar. Antaranya adalah dari segi cabin filter kena tukar, reduction gear kita cerita apa benda tu. Lepas tu minyak brake dan juga motor coolant. Ini adalah antara beberapa atau 4 benda wajib yang kau orang kena tukar. 4 benda ni yang kau kena tukar untuk servis Proton eMAS 7 yang ini. Okey, kan abang cakap tadi dalam term tu ada satu dinamakan sebagai reduction gear. Reduction gear ni apa? Reduction gear ni sebenarnya dia cuma ada dekat kereta EV sahaja. Di mana EV biasanya ada single gear je kan. Dia tak macam kereta-kereta ICE yang ada 5 speed, 6 speed, 9 speed, 10 speed. Tapi untuk kereta EV dia ada 1 speed je. Dia macam ni lah. Nak mudahkan korang faham, sebenarnya reduction gear ni adalah gear auto untuk kereta EV, yang mana kerja reduction gear ni adalah untuk kurangkan kelajuan motor supaya dia sesuai dengan roda. Biasanya kalau kereta-kereta ICE RPM 7,000, 8,000, 9,000 tu pun dah tinggi. Tetapi
untuk kereta EV, dia punya RPM tinggi tau. Dia punya RPM dia boleh pergi sampai 15,000 RPM per minit. Jadi benda tu tak boleh nak komen tau. Dia tak boleh sebab terlalu laju sangat. So adanya reduction gear, dia bantu bertindak untuk mengurangkan kelajuan RPM tu. So dia boleh menurunkan kelajuan motor supaya roda tu boleh berpusing pada kadar yang lebih sesuai. So dia macam gearbox tapi dia bukan gearbox. Lebih kurang macam tu. Sekarang ni kita nak cerita tentang cost service pula. Untuk interval Proton IMAS, dia punya interval adalah setiap 20,000 km ataupun 1 tahun, which one comes first? Untuk 5,000 km, antara benda-benda yang kau kena buat adalah reduction gear, iaitu 1 liter, harga dia RM100. Lepas tu campur dengan SST RM4.32, labor fee RM54. Jadi harga untuk 5,000 km cuma RM158.32 saja. Okay, so macam abang katakan, service interval setiap 20,000 tau. So next service adalah setahun ataupun mileage yang ke 25,000. Kali ini dia tak ada reduction, dia cuma tukar satu benda je, iaitu cabin filter. Cabin filter harga RM52, labor fee RM36, SST RM2.88. Untuk tahun pertama kau kena servis, kau kena bayar RM90.88. Dan untuk cabin filter ni kau kena tukar setiap kali servis. Dalam kata lain, setiap 20,000 kau kena tukar. Next service RM45,000 ataupun 2 tahun. Wih, cepat, dah 2 tahun. Kali ni kau kena tukar macam biasalah. Cabin filter macam abang kata tadi tu. Reduction gear. Reduction gear kau kena tukar setiap 40,000. Dan lepas tu kau kena tukar adalah minyak brake 1 liter je. Sikit je, semua sikit. Semua 1 liter 1 liter. Untuk minyak brake harga dia RM95. Untuk kali ni banyak benda kena tukar sikit. Labor fee mahal sikit lah, RM81. Plus dengan SST RM6.48. Jadi total yang kau kena bayar untuk 45,000 km ataupun 2 tahun adalah RM409.32 je. Okey, servis seterusnya adalah RM65,000, 3 tahun. Antara benda kena tukar, cabin filter saja. Total kau kena bayar RM120.04. 3 tahun RM120 je. So, servis seterusnya, tahun yang keempat ataupun RM85,000. Yang ini semua kena tukar. Kau kena tukar cabin filter, reduction gear, minyak brake, minyak coolant, motor coolant kau kena tukar. Kali ini mahal sikit, labor pun mahal, labor RM261 sebab working hour lebih panjang, kena tukar kan. Total yang kau kena bayar adalah RM780.88. Macam meja servis lah. Okey, servis seterusnya adalah tahun yang kelima ataupun 105,000 km. Kali ini cabin filter je, RM90.88. Dah 5 tahun Okey, seterusnya kita kali ni kita special sikit. Biasanya kita kira sampai 100,000 je ataupun 5 tahun. Tapi kita dapat carta ni sampai 10 tahun. Kita lajakkan sampai 10 tahun, kita tengok berapa yang kita kena bayar. So untuk 125,000 ataupun tahun yang ke-6, kali ini kena tukar cabin filter, reduction gear, minyak brake. Yang ini harga total adalah RM383.08. Tahun seterusnya 145,000 ataupun tahun ke-7. Yang ini cabin filter, motor coolant kau kena bayar, total adalah RM517.84. Tapi kita pakai lagi ke EV masa tu tak tahu. Okey, so tahun seterusnya, tahun yang ke-8 ataupun 165,000. Cabin filter, reduction, minyak reduction dan juga dari segi minyak brake. Total yang kau kena bayar RM334.48. Tahun yang ke-9, finally, loan dah habis. Bateri pada waktu itu pun tak tahu berapa persen, kita tak tahu. Tapi kau kena tukar, tahun yang ke-9, kita tukar cabin filter je. RM120.04. Dan finally, tahun yang ke-10 ataupun mileage yang ke-205,000 bersama dengan 10 tahun. Yang ini semua benda kena tukar macam major service tadi tu, RM780.88. 10 tahun
Kalau aku pun tak pakai sampai 10 tahun kot. Sepanjang 10 tahun, berapakah harga servis yang kau kena bayar? Kita buat sedikit kesimpulan lah. Berdasarkan carta yang kita share tadi tu, paling murah yang kau bayar untuk servis adalah RM90. Paling mahal RM780. Murah tak? Murah kan? Lebih kurang macam separuh daripada harga kita servis kereta-kereta yang biasa. Macam kita Myvi 200 lebih kan. Ini normal servis, kita servis RM90. So memang murah. Sebab apa? Tak banyak part yang kau kena tukar benda tu. Kalau kita ikutkan secara kesimpulannya, untuk cabin filter kita tukar setiap setahun ataupun setiap 20,000. Untuk reduction gear kita akan tukar setiap 2 tahun ataupun 40,000. Lepas tu untuk minyak brake kita cuma tukar setiap 2 tahun ataupun setiap 40,000 juga. Sama juga untuk motor coolant, yang ini kita cuma tukar setiap 4 tahun ataupun 80,000 kilometer. Jadi daripada tahun yang pertama sampailah tahun yang ke-10, berapakah harga kos servis yang kita kena bayar? Sebenarnya harga ni memang tak mahal. Memang seperti yang kita jangkakan, servis untuk KTV memang murah. Harga dia adalah RM3,711.80. Kita bahagikan dengan 10 tahun, sebulan lebih kurang dalam RM370 je. Harga ni tak termasuk dengan benda-benda wear and tear lah, tayar, brake pad. Tapi brake pad biasa KTV lambat habis. Benda-benda lain kita tak kira, alignment, balancing, aircon, whatever. Yang itu kita tak termasuk sekali. Ini adalah benda-benda yang wajib buat untuk mengelakkan waranti kau jadi void. Tapi bagi aku, untuk harga ni memang murah lah. Tapi aku nak backup Tesla aku lah. Tesla tak ada servis, kosong. Gila. Adalah cabin filter tu kena tukar. Setiap tahun kena tukar. Tapi salah satu kelemahan, tayar cepat haus sebab berat kereta tu kan. So tayar kena lebih cepat tukar lah berbanding daripada biasa. Plus dengan instant torque tu lebih tinggi. So apa kata korang? Okey tak okey? Bagi aku untuk servis semua KTV, harga dia memang murah macam tu. Okey? So nak minta lagi kereta-kereta lain? Apa? BYD ke? Zeekr ke? Volvo ke? Komen kat bawah. Kita cuba buat nanti. Once kita ada nombor tu, kita akan buat. Jadikan panduan. Bukan aku suruh beli. Aku jadikan panduan je. At least kita tahu. So, macam biasa, tolonglah, dah cakap panjang ni, follow lah segala social media kita orang. Facebook, IG, TikTok, Pelaju. Yang tak follow lagi ni, YouTube ni, tekan follow, tekan loceng. Tak payah bayar pun, free je.